Dalam sesebuah organisasi, apa sebenarnya aset yang paling bernilai? Bukan produk, bukan teknologi, tapi orang-orangnya. Hari ini, kita akan bedah siasat playbook strategik untuk merancang aset paling penting ni dan kita akan tengok macam mana syarikat anda boleh sentiasa selangkah ke hadapan. Cuba bayangkan situasi ni. Penyelia anda yang dah lama berkhidmat, yang banyak pengalaman, tak lama lagi nak bersara. Soalan paling besar sekarang? Siapa nak ganti dia? Ini bukan soalan remeh. Dan jawapannya itulah yang jadi teras kepada perancangan sumber manusia. Tak kisahlah syarikat besar ke, syarikat kecil ke, perubahan tu memang akan sentiasa ada. Sama ada orang bersara, syarikat berkembang ataupun pekerja berhenti dan cari peluang baru. Kunci untuk berjaya harungi semua ni cuma satu je. Pastikan kita ada orang yang betul pada masa yang betul. Jom kita mulakan dengan konsep asas dia, peramalan sumber manusia. Ini langkah pertama yang paling kritikal. Anggap je ia macam kita tengok bola kristal syarikat kita untuk kita nilai siapa yang kita ada sekarang dan siapa agaknya yang kita perlukan dari luar untuk capai matlamat masa depan. Okey, jadi proses meramal ni sebenarnya terbahagi kepada dua tumpuan utama. Kita kena tengok ke dalam organisasi kita sendiri. Dan pada masa yang sama, kita kena jengok keluar juga. Dua-dua ni main peranan yang berbeza tapi sama-sama penting. Di sebelah sini, kita ada sumber dalaman. Ini adalah pekerja-pekerja yang dah sedia ada dengan kita, yang dah faham budaya syarikat. Sebelah lagi pula, sumber luaran. Ini calon-calon dari luar yang boleh bawa masuk idea baru, kemahiran baru dan perspektif yang segar. Okey, jom kita selam lebih dalam untuk kumpulan bakat yang pertama ni. Orang-orang yang dah pun jadi sebahagian dari pasukan kita. Selalunya membina bakat dari dalam ni adalah strategi yang paling cekap dan jimat kos. Untuk kita gunakan sumber dalaman ni, ada dua kaedah utama. Pertama, kita boleh gerakkan mereka ke atas melalui kenaikan pangkat bagi tanggungjawab yang lebih besar. Atau kita boleh gerakkan mereka ke tepi melalui pertukaran jawatan, biar diorang dapat pengalaman baru dalam bidang lain pula. Contoh ni tunjuk satu kesan domino yang menarik kan. Bila seorang kerani naik pangkat jadi penyelia, ia bukan setakat isi satu jawatan kosong. Ia buka satu lagi peluang baru untuk orang lain isi jawatan kerani tu. Ini akan wujudkan satu kitaran kejayaan yang sihat. Tapi kena hati-hati juga. Pastikan orang yang naik pangkat tu betul-betul bersedia. Kalau tak, masalah baru pula yang timbul. Baiklah, tadi kita dah tengok ke dalam. Sekarang jom kita alihkan pandangan kita keluar pula. Bila dan macam mana sesebuah syarikat tu patut bawa masuk bakat-bakat baru dari luar untuk kekal relevan dan terus maju. Yelah, kadang-kadang bakat dalaman saja tak cukup. Cuba bayangkan syarikat anda tengah berkembang pesat, nak buka cawangan baru. Mesti perlukan lebih ramai orang kan? Ataupun mungkin perlukan kemahiran yang sangat spesifik. Contohnya macam pakar AI yang memang tak ada dalam syarikat. Inilah masanya untuk kita mula mencari orang luar. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk ambil orang luar. Boleh guna iklan jawatan, hebahkan seluas-luasnya, sesuai untuk jawatan-jawatan umum. Atau, kalau nak cari seseorang dengan kemahiran yang sangat khusus, boleh upah agensi perunding atau headhunter. Mereka ni pakar dalam mencari calon-calon terbaik yang mungkin tak aktif pun cari kerja. Meramal keperluan semasa tu satu hal, tapi organisasi yang betul-betul strategik, diorang akan tengok jauh ke depan. Diorang guna alat-alat khas untuk pastikan tenaga kerja diorang bukan saja mantap untuk hari ni, tapi untuk 5-10 tahun akan datang. Salah satu alat yang paling power ialah carta penggantian. Anggap je ini macam pelan tindakan untuk barisan kepimpinan masa depan. Bunyi macam mudah, tapi nak buat carta ni perlukan penilaian yang teliti tentang potensi seseorang, bukan setakat prestasi dia sekarang je. Ini contoh mudah macam mana ia berfungsi. Kita nampak jawatan penyelia pemasaran sekarang dipegang oleh Ali bin Ahmad yang dijangka bersara pada 2027. Carta ni dah siap-siap senaraikan dua calon penganti dari dalam syarikat. Jadi, syarikat dah boleh mula latih dan siapkan mereka dari sekarang. Tak ada lagi kejutan, semuanya dah dirancang rapi. Alat penting yang seterusnya ialah inventory kemahiran. Kalau carta penggantian tadi tu macam peta jalan, inventory kemahiran ni pula macam pangkalan data. Senang cerita, ia macam enjin carian Google tapi untuk cari bakat dalam syarikat kita sendiri. Jadi, apa je maklumat yang ada dalam Google syarikat ni? Macam-macam, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dulu, bahasa apa dia boleh cakap, sijil-sijil profesional, sampai ke minat kerjaya dia pun ada.
Yang paling best, selalunya dari sinilah kita akan jumpa bakat-bakat tersembunyi yang pengurus sendiri pun mungkin tak perasan. Okey, kita dah tengok semua komponen ni, meramal dari dalam, dari luar, guna carta pergantian, guna inventori kemahiran. Sekarang, jom kita satukan semua ni dan fahamkan kenapa semua benda ni penting sangat untuk kejayaan sesebuah syarikat. Ingat ya, perancangan semua manusia yang proaktif ni bukan sekadar kerja admin tau. Ia adalah enjin strategik yang memacu perniagaan ke depan. Ia memastikan syarikat ada bakat yang betul, pada masa yang betul untuk capai apa saja matlamat yang ditetapkan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah satu kemahiran yang paling kritikal yang syarikat anda perlukan dalam masa 5 tahun dari sekarang? Dan soalan yang lagi penting, adakah anda dah ada rancangan untuk dapatkannya?